So hari ni ada satu barang lagi sampai macam semalam yang sampai adalah aku punya mic. Kemudian hari ni satu lagi sampai iaitu aku punya interface. So interface inilah yang menjadikan mic aku ni boleh function, okay. So untuk interface yang aku pilih adalah daripada Evo 4. Audient Evo 4 Okay, so untuk model ni kenapa aku pilih model Audient Evo 4 ni adalah salah satu sebabnya aku ada nak yang guna yang lain. Ada pilihan lain, tapi sebenarnya aku lebih tertarik untuk gunakan Audient Evo 4 ni. Salah satu sebabnya adalah Audient Evo 4 ni, Audient ni antara jenama yang daripada dulu memang dah ada. So aku tak meragukan sangatlah dia punya kualiti. Sebab kalau aku nak pilih yang lain, kebanyakannya adalah jenama yang baru. Bila jenama baru ni aku agak risau dia punya kualiti dan dia punya output dia. So sekarang aku punya interface semua dah function dan aku dah boleh guna macam biasa. Salah satu sebabnya aku guna ni adalah dia boleh sangat-sangat compromise dengan aku punya device. Contoh macam iPhone, PC aku. So aku boleh guna benda ni satu je. Aku tak perlu nak macam bila nak guna kat PC aku kena guna interface lain. Bila nak guna kat iPad aku perlu interface lain. Okay, tak ada. Sebab bila guna audio ni dia sangat-sangat function lah. Okay, so ini antara yang aku recommend lah untuk siapa-siapa yang tengah mencari interface yang harga agak bajet tapi taklah terlalu bajet, tapi boleh lah untuk interface yang ada kualiti. So aku sarankan korang Audient Evo 4 macam ni, okay.